Kena U-turn lah kan. Sebab nak lalu Sungai Perusan. Dia kena U-turn. Kena U-turn lah. Ni kanan-kanan sekali. Masuk kanan lah. Kanan sekali. Ada orang tu. U-turn kat rumah orang. Lagi lah. Ya, kanan sekali cepat pun. Baik, Kanan. sorry. Kanan sekali. Kanan sekali. Ya Allah, masuk sekarang. Mana kanan? Masuk sekarang. Jalan dia dah tak boleh U-turn dah. U-turn lah. Malam lah kat luar tak pasal. Baik, baik. Okay, ni U-turn. Pusing lah. U-turn ni rumah saya. Tidak. Duduk sini. Ni dah. Okay, duduk je sini. Tak pergi terus je tadi. Aku tak tahu. Ni duduk kiri. Jalan dia lain ni. Kiri depan lah. Tak ni dah tak. Ni patutnya kita tadi kena masuk kat sini. Tak perasan. Ini kiri. Kita kena tengok dulu lah. Kita sampai dulu. Nak cari kedai kan. Lepas tu kita send. Cari tu. Kita send dekat diorang. Ni duduk kanan. Jalan tutup lah. Ni jalan nak pergi rumah Pakcik Man dah ni. Ni jalan biasa. Bro nampaknya. Sini. Yes. Tang tadi tu malam. Kalau siang tahu lah. Kan. Diorang tengok-tengok air di rumah saya. Oi, dapat domoy. Tubai. Ibu cepat sikit. Ni datang. Kan tak masuk je lagi detain. Kita tak tahulah. Kita buat bukan tengah-tengah. Jalan apa? Kasta dia. Kasta. Sebut kasta eh? Kasta pun tak. Kasta. Bebas kedai tau. Tak pandai lah. Tak tahu dah cari kedai. Terus ni. Ni kawasan makcik. Aduh. Kawasan makcik dia tahu. Kawasan pakcik lah kau tu. Bukan kau Sabah ke Wan? Dia tak tahu lah. Abang tak tahu bah. Tak tahu. Tak ada dia ingat kalau malam-malam tak nampak. Duduk lain. Orang pun ingat macam mana. Dalam pun aku tak tahu. Tu kat depan sikit ni. Kat depan ni. Ni betul kiri kan? Kedai hilang tu ni.